Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi ayam sambal kari. Okey, tumis bawang yang kita dah iris ni tadi. Okey, sementara kita nak tunggu bawang dia cantik masak, kita nak kisar. Bawang besar yang sebiji lagi, bawang putih, okey, kita tumis sekejap sampai dia macam ujung-ujung tu coklat-coklat sikit lah. Tak payah sampai macam bawang goreng, ya. Saya masak banyak ni, 4 ekor setengah. Kita tunggu sikit lagi bagi dia garing sikit. Dia dah, bila kita tolak dia dah rasa macam melekat kat kuali. So kita dah boleh letak lada. Tapi ni puan dengan lada sekali yang blend tadi, ya. Saya sebab dah ada lada lada macam ni, so saya guna lada ni. Lada saya agak pekat sebab kita kat belakang ataupun kat kilang kita, ladanya memang kita kisar banyak. Dah wangi dan kita masukkan rempah kari. Biar dulu ni, kita masukkan daun kari. Okey, kita masuk rempah dia. Kemudian kita tunggu sampai rempah dia tu masak, baru kita masukkan air asam dan air lain dan air. Okey, ni dia dah mula rasa macam, you boleh rasa tahu, nampak tak? Dia macam dia dah mula nak garing, so kita masukkan air. Ni air daripada blender tadi, kita sayang nak buang. Masuk sikit air. Bila kita tuang air, rempah ni akan cair. Betul tak? Okay, kita tunggu sekejap, dia pekat sikit, kita tambah lagi air. Buat 3 kali proses. Kita masukkan lagi air. Okey, kita nak masuk air asam. Okey, saya kecilkan sikit api, saya masuk garam dulu, ya. Okey, kita masukkan ayam. Jun 53, ayam tu kena goreng dulu, ya? Bagi tips cara goreng ayam, masak elok. Minyak kena panas, deep fry. Deep fry. Kena deep fry. Baru ayam dia masak cantik. Saya suka masak macam ni. Nanti saya biarkan sekejap ayamnya dengan rempah, baru saya masuk santan ataupun air. Kalau rasa minyak banyak, boleh keluarkan minyak ni kemudian. Okey, nampak tu. Baru saya masukkan santan. Okey, baru saya masukkan kerisik. Kalau you rasa pekat, boleh tambah air. Senang aja kita masak. Ini bukan masak kari yang cair tu, ini kari pekat. Sebab tu nama dia apa tu? Sambal. Okey, kita tunggu dia mendidih dah rata, baru kita rasa. Alhamdulillah, dah pun siap resepi Kak Zaidah hari ini, iaitu ayam sambal kari buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.